Bekas Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata, Pakatan Harapan bakal berada dalam situasi kalah-kalah sekiranya PRN Perlis diadakan dalam masa terdekat berikutan kemelut politik yang melanda negeri itu. Beliau menerusi audio siar yang berhenti menteri malam tadi berkata, kerusi tunggal yang dimenangi PH di Perlis iaitu Indra Kayangan kini berada dalam zon bahaya berdasarkan analisis keputusan PRN Sabah pada 29 November lepas, meskipun kawasan tersebut mempunyai komposisi 60% Melayu dan 40% bukan Melayu. Kami selalu adung sanglang Syukri Ramli daripada PAS meletak jawatan Menteri Besar Perlis selepas 3 tahun menggalas amanah itu atas alasan faktor kesihatan. Peletakan jawatannya menyusuli tindakan 8 adun Perikatan Nasional termasuk 3 daripada PAS menarik sokongan terhadap beliau menerusi akuan berkanun diserahkan kepada Raja Perlis minggu lalu. Penarikan sokongan adun terbabit dikatakan menggugat Syukri di Dun Perlis untuk terus menjadi Menteri Besar. Zain Aimah Muhammad Yusof, FMT.